mati sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah berkenaan dengan kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Okey, kita pergi pula cerita yang kedua. Cerita kedua. Okey, kita cerita pasal Nabi Adam tadi tu lah. Okey, satu hari pada zaman dahulu, Nabi Adam AS ni adalah bapa kepada semua umat manusia dekat muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, Nabi Adam AS ni dia tinggal dekat syurga. Dan kita semua bila mati nanti akan masuk ke dalam syurga. Okey, satu hari Nabi Adam ni diceritakan oleh Allah daripada tanah. Bila diceritakan pada tanah, dan siap Nabi Adam ni Allah suruh kepada semua makhluk Allah, malaikat dan juga jin dan syaitan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi ada satu makhluk Allah yang tak nak sujud kepada Nabi Adam, iaitu syaitan. Dia sebenarnya syaitan nama Ifrit lah. Ifrit, dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Sebab dia kata, aku diciptakan daripada api, aku lagi hebat daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan pada tanah. Dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Bila dia tak nak sujud kepada Nabi Adam, Allah combine dia pergi ke dunia. Dunia kita sekarang ni, awak campak dia pergi duduk kat dunia. Jadi Nabi Adam tinggal seorang-seorang kat dalam syurga. Okey, bila dia dalam syurga, Nabi Adam seorang-seorang. Dia dah macam, macam mana aku nak buat seorang-seorang ni? Kita kan seorang-seorang kita pening nak buat apa kan? Allah pun ciptakan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk kat mana? Sini ya? Tulang rusuk mana? Mana? Tulang rusuk sini, tulang rusuk. Allah ambil tulang rusuk ni daripada Nabi Adam, dan Allah ciptakan Hawa ni perempuan lah. Kemudian Adam dan Hawa ni atuk dengan nenek kita ni. Atuk kita, nenek kita, semua sama. Semua atuk dengan nenek kita, moyang kita. Diorang pun duduk dalam syurga. Syaitan tadi ni berasa sangat cemburu dengan Nabi Adam dan Hawa ni. Dia pun pergi berhasut Nabi Adam. Allah buat syarat dekat Nabi Adam dengan Hawa ni, kau jangan dekat dengan pokok huldi. Pokok huldi. Pokok tu je kau tak boleh dekat, pokok lain kau semua boleh dekat. Jadi syaitan pun mengutuk Hawa. Dia kata, Hawa, wujudlah Adam, pergilah kat pokok huldi. Sedap buah dia. Hawa pun rasa macam, betul lah, rasanya sedap ni buah ni. Manusia ni kan, bila kita kata jangan buat lagi, dia nak buat. Sifat manusia. Padahal Allah larang daripada dia orang pergi kat pokok huldi pun. Betul. Jadi Nabi Adam dan Hawa pun setelah dipujuk-pujuk oleh Hawa, Nabi Adam pun pergilah ke pokok huldi tu. Mereka pun makan pokok huldi tu. Okey, bila makan pokok huldi tu, terus secara automatik Nabi Adam dengan Hawa terjatuh pergi ke atas muka bumi dalam keadaan tiada pakaian. Tak ada pakaian. Dan okey, ini kisah je lah, ini kisah, tapi kebenaran dia tak ada lah. Ni Nabi Adam tersangkut buah huldi tu dekat tengkuk. Dia ada halqum untuk lelaki. Tak ada lagi. Saya jelas sebab saya dah balik. Okey, bila turun ke bumi, Nabi Adam dikatakan dalam cerita sirah diturunkan di Sri Lanka, dekat Pulau India tu, dekat kawasan India. Okey, Hawa pula diturunkan dekat Jeddah, Arab Saudi. Jeddah. Dalam bahasa Arab, nenek panggil apa? Jaddatun. Sebab tu dia panggil nama dekat Arab Saudi tu Jeddah. Kalau orang pergi umrah, pergi haji, dia akan kata, aku akan turun ke terbang aku kat Jeddah. Tu nama Jeddah. Nenek kita Hawa turun dekat Jeddah. Bila turun kat Jeddah, tempat yang beraksiden, Nabi Adam dan Hawa ni pusing-pusing cari mana lah isteri aku ni, tak jumpa-jumpa, pusing kat dunia.
Nabi Adam ni tinggi tau. Dia punya tinggi 60 hasta. 60 hasta ni kalau ikut kiraan kita sekarang ni lebih kurang 4 tingkat macam tu. Saya kira mereka boleh tahu kat luar tengok 4 tingkat tinggi mana. Macam tu lah tinggi Nabi Adam. Nabi Adam tinggi jalan-jalan satu dunia, cari kat mana Hawa. Tak dia pun jumpa. Dia pun doa, ya Allah tolonglah aku ya Allah. Dia berdoa. Nampak? Nabi-Nabi semua berdoa. Kita manusia biasa ni kena lagi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam cari, akhirnya mereka berjumpa di Padang Arafah. Tahu Padang Arafah? Padang Arafah ni dekat Mekah. Dekat Mekah. Bila waktu hari raya haji, orang yang buat haji akan berkumpul kat Padang Arafah tu. Mereka bertemu dekat Padang Arafah dan hiduplah semula sebagai suami isteri semula di atas muka bumi Allah. Kemudian beberapa lama lepas tu mereka dikurniakan. Nabi Adam dengan Hawa ni, dia ni setiap kali lahir, dia akan lahirkan anak berpasang-pasangan. Contoh, lahir sekali lelaki perempuan. Okey, lepas tu Nabi Adam ni diceritakan ada 2 orang pasangan, lelaki perempuan. Sampai umur anak tu matang, ialah masa zaman tu bolehlah kahwin adik-beradik. Sebab masa tu umat Malaysia ada 4 orang masa tu. Macam mana? Susu ibu lah. Dan apa ni, Hawa susu mereka sampai besar. Bila anak-anak Nabi Adam ni dah cukup umur masing-masing, Allah pun perintahkan. Kan tadi kan ada 2 pasangan kan. Okey, lelaki perempuan. Okey, dan lelaki tadi tu kena kahwin dengan perempuan dekat sini. Adik-beradik yang pasangan, yang pasangan satu tu. Yang perempuan kat sini kena kahwin dengan lelaki yang pasangan kat sini. Diorang kena tukar-tukar untuk kahwin. Tapi yang pasangan ni tak nak. Yang Habil ni tak nak kahwin dengan pasangan yang apa ni, yang satu lagi ni. Sebab dia kata pasangan ni yang perempuan kat sini tak cantik macam dia punya pasangan. Dia nak kahwin dengan adik-beradik dia sendiri. Jadi Allah pun arahkan kepada mereka untuk buat persembahan kepada Allah untuk menunjukkan siapa yang lebih baik amalan dia. Allah kata, kau bawa apa-apa yang terbaik untuk kau berkorban kepada aku. Habil tadi ni dia bawa seekor kambing yang sangat gemuk, sangat elok. Okey, yang Habil ni macam ni ada 2 orang, Habil dengan Habil. Yang Habil ni bawa kambing, yang Habil ni bawa satu gandum beras yang tak elok, yang busuk. Jadi Allah pun bila mereka dah letak kat tengah-tengah kawasan, Allah kata, mana amalan yang aku terima ialah apabila aku sabar kilat dekat kau punya persembahan ni. Tadi ada satu seekor kambing dengan satu gandum busuk. Jadi Allah terima amalan Habil. Allah sabar kilat daripada langit yang kambing Habil tadi tu. Habil pun rasa tak puas hati sebab amalan Habil yang diterima. Jadi bila amalan Habil diterima ni, dia terpaksalah kahwin juga dengan pasangan yang tak cantik yang dia tak nak tadi tu. Jadi dia pun buat bakat, dia pun cari alasan. Dia jumpa Habil dekat tengah jalan. Habil pun ambil batu hentak kepada Habil. Dan Habil pun meninggal dunia. Bila meninggal dunia, dia pening. Oh lama. Itu adalah kali pertama manusia mati, manusia meninggal dunia. Dia pun nervous. Macam mana aku nak buat ni? Aku punya abang ni nak meninggal ni, aku nak buat macam mana? Dia pun termenung duduk kat sebelah Habil. Macam mana aku nak buat dengan mayat ni dah meninggal ni? Macam mana aku nak buat? Tiba-tiba Allah turunkan sepasang dua burung. Allah tunjukkan disaling bergaduh-gaduh dan mati seekor gagak. Gagak tadi yang mati, yang hidup tu korek luang, dia tanam gagak yang mati tadi tu. Habil pun tengok, macam tu rupanya. Dia pun korek lubang dan dia pun tanam abang dia tadi yang nama Habil. Makam tu tak tahu. Yang kita
tahu makam Nabi yang betul-betul pasti Nabi Muhammad dekat Madinah. Nabi-Nabi lain ni kita tak tahu kat mana, sebab tak ada pun yang Nabi yang betul-betul ada kisah sahih yang bagi tahu. Begitulah kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ni umur dia 900 lebih. Dan anak Nabi Adam ada ramai. Dia setiap kali beranak dua. Dan ada anak Nabi Adam ni yang jadi Nabi, iaitu Nabi Syis alaihi salam. Nabi Syis alaihi salam. Daripada Nabi Syis ni akan keluar Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh alaihi salam. Okay. Kisah Nabi Idris, Nabi Nuh kita akan cerita pada kuliah akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tak ada soalan?